Saya ada baca tahu satu malam ni, saya selalu Allah jadikan cerita yang kita bila baca sesuatu ataupun kita dapat sesuatu kisah ke apa, tiba-tiba nanti ada benda lain yang akan top up knowledge yang kita baca tu. Contohnya, baru-baru ni saya baca satu buku. Buku tu cerita tentang takdir kita di Lauh Mahfuz. Di Lauh Mahfuz ni data-data kehidupan kita semua kat situ. Semua kan. Dan takdir hidup kita ni ada dua, sama ada boleh diubah dengan tidak boleh diubah. Yang tidak boleh diubah contohnya kematian dan sebagainya kan. Yang boleh diubah ni adalah tentang kehidupan kita seharian ni, apa yang kita nak dan sebagainya. Dan kat situ dia terangkan di Lauh Mahfuz ni data-data kita ni boleh di-erase, boleh di-adjust dengan buat satu benda, iaitu kita buat sekarang ni dengan membantu orang lain, ada empati, simpati, sedekah dan sebagainya. Buat baik. Buat baik itu akan menyebabkan kita punya takdir di Lauh Mahfuz tu di-adjust. Dan itu menyebabkan takdir kehidupan kita atas muka bumi ini juga boleh di-adjust. Dan yang menariknya, besoknya saya pergi, masa ni Raya Haji tempoh hari. Raya Haji khutbah kan, khutbah. Ustaz yang bagi khutbah tu dia keluarkan satu ayat, iaitu ayat Quran. Bismillah. Kita ayat yang kita kena bantu orang lain, Allah bantu kita. Kita tutup aib orang lain, Allah tutup aib kita. Dan bila kita tengok balik ayat tu, Masya Allah subhanallah, sebenarnya perkataan tu sangat powerful. Bila kita tolong orang lain, Allah bantu kita balik. Maknanya dalam hidup kita, jika kita nak satu-satu benda, kita nak contoh kita ada impian, kita ada matlamat dan sebagainya, insya-Allah Allah akan mudahkan untuk kita capai apabila kita membantu orang lain. Pergi balik kepada buku yang saya baca tentang Lauh Mahfuz tu, maknanya bila kita buat baik, tutup aib orang lain semua tu, itu akan mengadjust data-data di Lauh Mahfuz tu, dan kehidupan kita pun insya-Allah akan jadi lebih baik hanya dengan membantu orang lain. Jadi maknanya kalau kita relate balik cerita logik tu, logik tu boleh diubah. Jadi faham. Jadi kita buat baik, kita sedekah, kita bantu orang lain, semua ni amal soleh lah kan? Amal soleh, maknanya hablum minallah, hablum minannas, bukan semestinya hablum minallah, tapi kena jaga juga hablum minannas.